Hello, assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel Kalish. Hari ini saya akan bermain lagi game yang berjudul Roblox, tapi kali ini kita akan main role play di mana kita akan buat rumah sendiri, cari kerja, job application semua tu. Aku juga boleh bersantai-santai hari ni. Aku nak main role play ni, iaitu kita akan main game Welcome to Roblox di dalam Roblox. Jadi jom kita main. Let's go. Alright, sekarang ni kita dah masuk ke dalam game dia. Ini dia punya. Kita dah masuk game dia. Jom kita tengok. Jadi we need to talk to this person. Welcome to Roblox. Since you are new here, I just wanted to say hi. Okay, hi. Is there anything you would like to know about this place? Sure, Bloxburg is one of the fastest growing cities in this area. There are several different workplaces and restaurants, as well as place for entertainment and relaxation. Right, jadi kita dah cakap dengan Abang Bloxburg ni. Abang Bloxburg ni, ini dia. Abang Bloxburg. Hello! Kita dah bercakap dengan dia. Wow, okay. Ini dia dunia Bloxburg yang ramai sangat main tu. Kita ada $2,600. Ini rumah pertama kita. Assalamualaikum. FBI, open up! Lawa. Rumah orang kata rumah tepi jalan ni. Rumah yang biasa orang tengok kat tepi jalan. Alright, kita ada makanan. Kita boleh ambil. Boleh ambil. Aku nak ambil maybe apple lah. Apple sihat sikit. Jadi kita eat saja. Dan makan lagi. Makan saja. Aku dah tolak $2. Kat Bloxburg ni, bang, jangan tengok Hello saya. there. Tengok saya bang. Tak habis lagi. Makan banyak betul. Kita ada pizza juga, ada satu lagi. Kita ambil pizza tu. Okay, kita ada bilik juga. Terima kasih lah. Bilik kita. Yes. Kita ada bilik kita sendiri. Biasanya kita boleh baca buku. Take ke buku. Buku ada. Biasanya kita ada wardrobe. Orang panggil wardrobe itu almari. Which is good. Okay. Good start. Kita ada TV juga. Boleh tengok apa ni? Boleh duduk. Kalau kau nak interact dengan apa-apa, kau boleh tekan dia punya objek tu sendiri. Objek. Kau bawa pergi. Okay, ini aku rasa tak ada toilet. Okay. Kita boleh mandi, kita boleh membuang juga kat sini. Aku nak explore map kat Bloxburg ni. Okay. Satu perkara dekat dalam game Bloxburg ni, aku perasan yang tak ada kereta. Okay. Sekarang ni nak buat apa ni? Aku tak tahu nak buat apa. Aku rasa kita kena buat ni ke? Sebab sekarang ni pukul 12.02 tengah hari mat. Bang, saya macam mana nak ambil kerja ni? Ni apa ni? Barang equipment. Okay, kita ada satu pack. Tak perlu buat untuk Robux panggil lah. Okay, kat sini kita ada house value. Aku rasanya rumah punya harga rumah lah $7,652 kalau aku jual. No, we cannot just sell the house. Ini kita punya mode, orang panggil mode. Itu kita ada fun, energy, hunger dan hygiene. Okay. Kat sini kita ada ni mood kita ada work, kita ada skills. Anything else? No. Jadi aku akan bekerja. Kita akan mengambil pekerjaan sekarang ni. Okay. Kat sini kita ada kerja janitor, iaitu mengemas sampah semua lah. Hairdresser, hair studio, fisherman. Cashier. Okay. Kerja paling senang bagi aku rasa untuk dapatkan duit banyak. Seller macam best juga. Stalker. Betul. Stok barang lah. Bukan stalker ni. Fast food worker, workers. Okay. Salah satu cara ataupun kita nak menjana pendapatan dengan lebih lancar, dengan lebih laju ialah kita kena jadi GrabFood lah. Okay, semestinya menjadi GrabFood adalah pilihan terbaik untuk anak-anak muda kita sekarang ni. Jadi kita akan memilih delivery person lah. Jadi dia kerja dia. Ni kerja dia. Cashier. Alright. So jom kita hantar. Okay, jangan boleh ambil satu je.
Ada motor. Okay. Oh, semat lah kita. Macam pelik lah. Tak apalah. Saya tengok, abang ni ke? Abang, order penjalan kaki je lah. Apa-apa. Okay. Let's stay. Mengikut kadar kita punya pantaran. Kalau kita punya kadar pantaran tu banyaklah gaji. Tak semestinya ikut itunya ni. Okay. Aku akan cuba farming jap. Farming. Aku akan jumpa korang sebentar lagi, okay? Nak balik. Okay. Jauh dah. Okay bang. Salah. Nice. Okay, RM4,000 aku dapat setakat ini. Jom kita balik rumah. Boom, apa benda ni? Dah mana rumah aku nak? Semua kat ni, sini ke sini? Aku tak kasi kat sini tu. Ni rumah aku ke? Oh tak, okay. Salah jalan. Mana rumah aku? Rupanya mau kita tahu apa tu mat, kenderaan apa itu mat. Jom kita balik pakai motor lah, senang. Pinjam motor Pizza punya company, Pizza Planet punya company. Saya hanya tak ada kenderaan nak balik. Miskin. Why you always lying? Walaupun dah $4,000. Jadi kita balik, kita just terus end shift. Aku rasa lah. Tak tahu dah kita punya gaji, salary tu berapa. Kita tengok, kita estimate berapa. Probability. Okay, nak malam dah. Berapa dah? 5 kan 66 lah. Okay guys, jadi jom ini dah masa di nanti-nantikan work and shift. Aku dapat 1,009 total pay. Apa benda ni mat? Claim. Ni Accelerator Game Pass. So okay, itu saja kot. Jadi total hari ni aku dapat $4,303. Banyak guys. Aku rasa itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel aku untuk aku buat video-video lain di dalam game Roblox ni. Aku akan main game yang serius. Kalau korang nak main, kalau korang nak aku main game yang fun, mungkin boleh suggest komen di bawah. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Peace.